Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Bencana tersebut memusnahkan pantai lebih daripada 12 negara dengan Indonesia mencatatkan jumlah korban tertinggi iaitu lebih 160,000 orang. Negara-negara lain yang terjejas termasuk Sri Lanka, India serta kawasan sejauh Somalia, Maldives, Thailand, Malaysia dan Myanmar. 20 tahun yang lalu, pada 26 Disember 2004, dunia dikejutkan oleh satu tragedi yang akan dikenang sepanjang zaman. Gempa bumi bermagnitud 9.1 yang berlaku di luar pantai barat Sumatera, Indonesia memulakan satu siri bencana alam yang menghancurkan. Tsunami yang terhasil melanda pantai 14 negara di sekitar Lautan Hindi menyebabkan kemusnahan yang tiada tandingan. Peristiwa ini dikenali sebagai gempa dan tsunami Lautan Hindi 2004 merupakan salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah moden, meragut nyawa kira-kira 230,000 orang dan memberi kesan kepada lebih daripada 5 juta orang di seluruh dunia. Pagi itu, kawasan pantai di Indonesia, India, Thailand, Sri Lanka, Maldives, Malaysia, Myanmar, Seychelles dan Somalia diceroboh gelombang tsunami yang membawa kemusnahan. Bandar dan kampung hilang begitu sahaja, disapu oleh ombak besar yang datang tanpa amaran. Tiada sistem amaran awal untuk memberi peringatan kepada penduduk dan banyak kawasan terjejas tanpa sempat menyelamatkan diri. Di Aceh, Indonesia yang terletak paling hampir dengan pusat gempa, lebih 130,000 nyawa terkorban dan ribuan orang hilang tempat tinggal. Lebih dari 199,000 rumah musnah meninggalkan kesan luka yang masih dirasai hingga kini. Penduduk yang selamat terpaksa membina semula hidup mereka mengharungi trauma kehilangan orang tersayang. Tidak kurang juga di negara kita apabila melibatkan jumlah kematian seramai 67 orang dengan 52 di Pulau Pinang, 12 di Kedah, 2 di Perak dan 1 di Selangor. Kematian di Pulau Pinang dilaporkan termasuk orang ramai yang berkelah dan kanak-kanak yang bermain di pantai awam terbuka. Rumah di perkampungan nelayan di sepanjang kawasan pantai di Batu Feringgi dan balik pulau di Pulau Pinang juga rosak dilanda tsunami. Kawasan pantai di Semenanjung Malaysia contohnya, 13 buah kampung di Kuala Muda, Kedah dan Kuala Teriang di Pulau Langkawi turut terjejas. 2 dekad kemudian, kesan bencana ini masih dirasai, namun kemajuan dalam sains tsunami dan sistem amaran awal telah meningkatkan kesediaan negara-negara di sepanjang pantai Lautan Hindi. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Nasional NOAA mengakui bahawa tragedi ini adalah wake up call kepada dunia yang mendorong kemajuan dalam pemantauan tsunami dengan penggunaan boya dan teknologi canggih untuk mengesan gempa bumi lebih cepat, memberi peluang untuk memberi amaran awal kepada penduduk yang berada di kawasan berisiko. Berikut adalah 3 tempat yang pernah dilanda tsunami pada 2004 dan perubahan yang berlaku setelah kejadian tersebut. Bandar Aceh, Indonesia. Di sebuah masjid putih yang terletak berhampiran pantai Lampuk di daerah Longa, Aceh, Pulau Sumatera Barat, Indonesia, kanak-kanak dengan suara merdu mereka sedang melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Suara mereka bergema melalui pembesar suara memenuhi ruang masjid dan kawasan sekitar. Para pelajar yang mengenakan pakaian berwarna-warni duduk dengan penuh tekun di barisan melafazkan ayat-ayat suci yang mereka hafal di hadapan para guru. Sebahagian daripada mereka pula terbaring sambil menulis kaligrafi Arab di buku nota menyempurnakan tugas mereka. Ini merupakan sebahagian daripada rutin harian selepas solat asar di Masjid Rahmatullah, sebuah masjid yang telah dilanda tsunami setinggi 30 meter pada 26 Disember 2004. Aktiviti ini dilaksanakan bagi memperingati Hari Kesedaran Tsunami yang jatuh pada 5 November setiap tahun sebagai mengenang semula kehilangan hampir 170,000 nyawa dalam bencana yang menghancurkan itu. Menurut statistik Kerajaan Aceh, daripada 6,000 penduduk yang tinggal di kawasan itu, hanya sekitar 700 orang yang terselamat. Namun masjid yang dibina pada tahun 1997 itu dengan nama yang bermaksud rahmat Tuhan tetap teguh berdiri meskipun dilanda tsunami manakala bangunan dan pokok-pokok di sekitarnya tumbang. Nama saya Sulaiman bin Muhammad Amin Imam.
Imam Masjid Sulaiman Muhammad Amin yang kini berusia 74 tahun masih jelas mengingati kejadian tersebut. Dia bercerita bagaimana pada hari itu penduduk sedang mengadakan jamuan berhampiran masjid apabila gempa bumi berukuran 9.1 magnitude melanda kawasan tersebut. Bunyi letupan yang kuat mengiringi gempa itu menyebabkan Amin pada mulanya menyangka ia adalah bom yang diledakkan oleh Gerakan Aceh Merdeka GAM. Tsunami yang mengikuti selepas itu melanda kawasan itu 3 kali berturut-turut dalam tempoh yang singkat. Tsunami setinggi 30 meter itu merosakkan semua rumah, bangunan dan pokok-pokok kenang Amin. Gelombang itu sangat tinggi, lebih tinggi daripada kubah masjid. Tambahnya lagi, Amin sendiri adalah salah seorang yang terselamat daripada bencana itu. Dia dihanyutkan sejauh 3 kilometer namun berjaya bertahan hidup dengan berpegang pada sekantung sagu. 4 bulan selepas kejadian, Amin melawat semula Masjid Rahmatullah dan sangat terkejut apabila mendapati bangunan utama masjid itu tidak runtuh walaupun terletak hanya 500 meter dari pantai. Masjid yang seluas 1,600 meter persegi itu hanya mengalami kerosakan kecil pada tiang-tiang dalamannya. Namun, Masjid Rahmatullah kini bukan sekadar tempat ibadat, malah menjadi saksi sejarah yang hidup menghubungkan pengunjung dengan kenangan pahit bencana tsunami yang melanda pada tahun 2004. Pihak pengurusan bijak dalam memastikan setiap serpihan masjid yang rosak tetap dibiarkan sebagai peringatan tentang kehebatan bencana yang menimpa. 2 tiang yang tumbang dan dinding runtuh tetap dipelihara dengan rapi, memberi peluang kepada pengunjung untuk merasai kesan langsung tragedi itu. Di bawah tiang yang rosak, satu tanda besar yang terpampang dengan jelas bertulis "Jangan lupa tsunami", memberi mesej penting untuk generasi masa kini agar terus mengingati dan menghargai kekuatan alam. Melalui galeri khas yang menampilkan foto-foto asli masjid dan kawasan sekitar selepas dilanda tsunami, pihak pengurusan tidak hanya merakam sejarah tetapi juga mendidik pelawat tentang betapa besar kesan tragedi ini kepada komuniti Aceh dan dunia. Galeri tersebut juga menyimpan arsip surat khabar dan gambar-gambar yang menggambarkan keperitan yang dialami oleh mangsa. Kehadiran lebih dari 200 pelancong setiap hari dari pelbagai negara menunjukkan betapa Masjid Rahmatullah telah menjadi simbol ketabahan dan harapan serta destinasi penting untuk mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah tsunami Aceh yang mengubah segalanya. Setelah bencana tsunami melanda, usaha besar-besaran dilakukan untuk merancang dan membina bangunan evakuasi serta laluan-laluan yang selamat. Bangunan ini direka untuk memberi perlindungan kepada orang ramai sekiranya bencana berlaku. Namun, walaupun bangunan-bangunan ini memainkan peranan yang amat penting dalam keadaan kecemasan, ia seringkali menjadi ruang yang terpinggir dalam masyarakat, hanya digunakan dalam waktu-waktu yang genting. Dalam kehidupan seharian, bangunan ini hampir tidak memberikan manfaat, malah seringkali menjadi kawasan yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kuala Muda, Malaysia. Dengan sawah padi yang subur yang menghasilkan lebih daripada 40% beras negara, negeri Kedah juga dikenali sebagai negeri jelapang padi. Namun di daerah Kuala Muda yang terletak di kawasan pantai Kedah, masyarakat di sini telah bergantung pada laut untuk mata pencarian mereka selama beberapa generasi. Ramai yang bekerja dalam perdagangan makanan laut. Hubungan simbiotik ini juga bermakna bahawa kemusnahan akibat tsunami dirasai dengan mendalam di sini, dengan ramai yang mengalami kerugian besar. Apabila tsunami melanda Kuala Muda dan Pulau Pinang yang berdekatan sejurus selepas tengah hari pada 26 Disember, ramai penduduk sedang berkumpul di Pasar Bisik, pasar ikan tempatan. Penduduk tempatan mengingati bagaimana mereka mendengar bunyi guruh sebelum dihanyutkan oleh 2 gelombang besar. Selepas kejadian itu, seramai 67 orang maut di seluruh negara, 9 daripadanya dari Kuala Muda. Mangsa-mangsa berusia antara 11 bulan hingga 74 tahun, kira-kira 60 buah rumah pula musnah. Kehancuran ini adalah pemandangan pertama yang menyambut pengunjung ke Kuala Muda hari ini. Satu kelompok besar bangunan yang musnah ini telah diwartakan oleh kerajaan tempatan sebagai tapak warisan untuk memperingati sejarah tragis bandar ini. Secara keseluruhannya, komuniti yang berjumlah 700 orang ini mengalami kerugian lebih kurang sebanyak 14 juta ringgit. Daripada jumlah itu, 10%
adalah kerusakan pada kenderaan seperti motosikal, lori dan bot. Kini, sebuah menara peringatan berdiri di tengah-tengah Kuala Muda. Ia diperbuat daripada bot-bot yang pecah yang didermakan oleh nelayan yang terjejas akibat tsunami. Ahmad Osman, seorang bekas penjual ikan, adalah antara mereka yang menyaksikan sendiri kejadian tsunami itu. Dia melihat jirannya lemas di depan mata dan merasa tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Pengalaman yang masih menghantuinya hingga hari ini. Dia juga mengingatkan bahawa pada hari bencana itu, anaknya pulang ke rumah dalam keadaan penuh lumpur dan tidak mahu bercakap dengan sesiapa pun. Pada tahun-tahun selepas itu, Ahmad bersama ramai penduduk kampungnya beralih kepada pekerjaan baru dan ini membantu mempelbagaikan sumber pendapatan di kampung tersebut. Ahmad sendiri telah membuka sebuah restoran di Tsunami Square, sebuah kawasan besar yang terdiri daripada muzium, menara peringatan dan sebuah taman yang didedikasikan untuk mangsa-mangsa bencana. Sekarang mereka mempunyai sumber ekonomi baru di kampung itu. Jadi, cara penduduk kampung memperoleh pendapatan hari ini telah banyak berubah berbanding sebelum tsunami. Ini bermakna tsunami telah membuka peluang untuk perubahan. Selain perubahan ekonomi, Kuala Muda juga telah menyaksikan perubahan lanskap fizikal dengan adanya langkah-langkah keselamatan sekiranya berlaku tsunami lagi. Langkah-langkah ini termasuklah menara amaran tsunami, tembok laut dan sebuah sekolah yang telah ditetapkan sebagai pusat pemindahan bagi penduduk. Namun, walaupun dengan langkah-langkah ini, penduduk masih merasa cemas setelah menyaksikan kekuatan alam yang tidak dapat dijangka. Mereka memberi contoh pantai yang terletak di belakang Tsunami Square. Pantai itu tidak wujud sebelum tsunami dan ia muncul daripada dasar laut ketika bencana itu berlaku. Kehadirannya sendiri adalah bukti kebolehan alam untuk membentuk semula realiti. Kaula, Thailand. Di sepanjang pantai wilayah Panga di Thailand terletaknya bandar peranginan popular Kaula. Terletak kira-kira 2 jam perjalanan dari Phuket. Ia memiliki pantai yang bersih dan tenang yang menarik ribuan pelancong setiap tahun. Mudah untuk melupakan bahawa lebih daripada 4,000 nyawa telah hilang di sini akibat tsunami Lautan Hindi 2 dekad lalu. Ia merangkumi lebih daripada separuh jumlah kematian di Thailand selepas bencana tersebut. Kebanyakan mangsa adalah pelancong. Kebanyakan hotel dan kedai juga musnah akibat tsunami menyebabkan sekitar 200,000 penduduk tempatan hilang pekerjaan mereka dalam sekelip mata. Sejak itu, resort dan ruang perniagaan telah dibina semula dan para pengunjung disambut dengan kehangatan dan senyuman yang menyembunyikan sejarah gelap Kaula. Peringatan tentang tsunami juga jarang dijumpai, dengan yang paling ketara adalah sebuah taman yang didedikasikan kepada mangsa bencana tersebut. Taman Memorial Tsunami Ban Nam Camp yang merangkumi 8,000 meter persegi menempatkan sebuah monumen sepanjang 100 meter yang diperbuat daripada tanah liat. Ia dihiasi dengan jubin seramik yang memaparkan nama dan wajah 1,400 nyawa yang terkorban dalam ombak besar tersebut yang menjadi inspirasi rekaan struktur ini. Salah seorang pengunjung monumen tersebut adalah Wimon Tongte. Anak perempuannya Nong Pim yang baru berusia 2 tahun ketika itu adalah salah seorang yang ditulis pada dinding monumen itu. Apabila tsunami melanda, Tongte sedang berada di laut. Bencana tersebut bukan sahaja meragut nyawa anaknya tetapi juga rumahnya serta separuh daripada kampungnya. Selain daripada memorial, sebuah bot polis yang rosak terletak di tengah-tengah pusat bandar Kaula sebagai peringatan yang jelas tentang kesan tsunami terhadap bandar ini. Bekas ahli politik tempatan Maitri Jongkraiju berkata keputusan untuk mengekalkan bot tersebut adalah untuk memberi peringatan jika tsunami berlaku lagi, penduduk perlu melarikan diri lebih jauh daripada lokasi bot itu jika mereka ingin selamat. Maitri Jongkraiju kehilangan 40 ahli keluarganya dalam bencana itu. Dalam tahun-tahun berikutnya, beliau mengabdikan masanya untuk meneliti bencana dan menjalankan latihan kesiapsiagaan bencana untuk penduduk di kampungnya serta di wilayah lain di Thailand. Beliau mendalami tentang lingkaran api dan bagaimana ia memberi kesan kepada Thailand agar beliau dapat mengajar orang lain tentang cara untuk bersedia dan bertindak balas terhadap impaknya. Salah satu mesej utama dalam kempen kesiapsiagaan bencana Thailand adalah mengajar penduduk tempatan dan pelancong untuk mengenal pasti lokasi pemindahan terdekat dan mencari laluan tercepat untuk mencapainya apabila amaran tsunami dikeluarkan. Sekian.